Yes, aku tahu memang agak lama aku ambil masa untuk buat full review, in-depth review berkenaan dengan Samsung Galaxy S25 Ultra ni. So, yelah, hampir dekat setahun jugalah. So, aku dapat S25 Ultra ni masa bulan Februari hari tu. Sekarang dah bulan berapa dan memang betul-betul nak ujung tahun dah. Sepatutnya dalam bulan 3, bulan 4 macam tu patutnya dah ready lah kan untuk aku buat video review berkenaan dengan smartphone ni. In fact, aku sebenarnya dah buat skrip dah. Tapi setiap kali aku buat skrip, setiap kali aku cuba untuk rakam video ni, last aku tak keluarkan juga. Sebab ada satu masalah major utama dekat Samsung Galaxy S25 Ultra ni, iaitu dia terlalu sempurna. Jadi salam guys, Muaz balik di sini. Aku tahu yalah bunyi intro tu macam a bit clickbait, tapi sebenarnya dia memang bukan clickbait. Korang mungkin akan cakap, yalah baguslah kalau disempurnakan, senang lah kalau kita nak bercerita. Contohnya aku nak bagi tahu korang, should be easy lah kan. Yes, memang easy, tapi aku pula ada masalah overthinking, yang mana walaupun dia sempurna di mata aku, masalahnya adalah S25 Ultra ni dia tidak mempunyai upgrade yang terlampau besar kalau nak dibandingkan dengan S24 Ultra pada tahun lepas. So benda ni lah yang membuatkan aku rasa macam takut sikit nak share pendapat aku, sebab sebenarnya dia tak sempurna, tapi di mata aku dia sempurna. Jadi fokus utama pada video kali ni adalah bukan nak bercerita berkenaan dengan spesifikasi, tapi adalah untuk menceritakan pengalaman aku sepanjang menggunakan S25 Ultra ni sebagai main device aku lah. Jadi tahun ni memang aku ada banyak gunakan smartphone flagship lah. Tak kisahlah smartphone jenis yang macam ni ataupun smartphone jenis yang boleh lipat, daripada banyak-banyak macam-macam brand, daripada brand Honor, Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme, Google Pixel, Infinix, banyak lagi lah. Dan walaupun aku gunakan banyak-banyak phone ni, phone utama aku masih lagi iaitu Samsung S25 Ultra. Sebab apa dia smartphone utama? Sebab macam aku cakap dia sempurna di mata aku. Jadi untuk S25 Ultra ni, kalau dari segi dia punya rekaan luaran dia tu, benda yang paling membuatkan aku rasa seronok gunakan smartphone ni adalah dia ada buat refinement dari segi dia punya reka bentuk. Pertama adalah dia punya hujung dia ni dah tak tajam macam dulu, dia lebih lembut. So bila aku pegang, walaupun pegang lama-lama, tangan aku tak rasa sakit. Dan kemudian dari segi dia punya sizing pun just nice untuk tangan aku yang besar gedabak ni. Dan yang paling best adalah dia punya screen, yang mana untuk tahun ni ataupun tahun sebelumnya masih tak ada lagi manufacturer lain yang meniru Samsung ni, iaitu Samsung meletakkan anti-reflection coating pada dia punya screen dia ni. So anti-reflection coating ni mungkin tak berapa big deal sangat bila korang gunakan dalam kawasan indoor lah, tapi dia sangat big deal bila korang gunakan dekat outdoor, terutama macam ada reflection matahari tu semua kan. Benda dia punya reflection tu memang akan membantu lah. On top of dia punya screen brightness yang memang sangat tinggi, coating tu membantu untuk membuatkan screen tu lebih pop lah dekat kawasan outdoor. Untuk tahun ni aku tak berapa banyak sangat guna S25 Ultra ni untuk ambil gambar, tapi aku bawa S25 Ultra ni masa aku pergi trip ke Japan pada awal Februari tahun ni. Dan kebanyakan gambar aku ambil kat sana memang aku akan ambil gunakan S25 Ultra. Dan S25 Ultra memang tak mengecewakan lah, baik dari segi dia punya fotografi ataupun dari segi dia punya videografi. Untuk fotografi, kalau korang suka gambar yang mempunyai dynamic range yang sangat tinggi, korang nak preserve semua detail yang korang nak, S25 Ultra adalah jawapan dia. Tak kisahlah kalau korang gunakan dalam mood JPEG biasa ataupun kalau korang gunakan fungsi RAW dia, memang sangat capable dia punya kamera dia tu. Dan kemudian dari segi video pun sama juga, korang boleh record secara log kalau korang nak tu, kalau korang nak be professional lah. Tapi kalau korang just nak gunakan untuk ambil video biasa pun tak ada masalah. Tak kisahlah korang guna pada focal length mana pun, memang akan super sharp lah video dia tu. Dan dia punya integrasi dengan social media pun sangat bagus. Bila aku buat Instastory direct daripada Instagram pun tak adalah aku rasa macam merindui sangat aku punya bila pakai iPhone ke, sebab quality dia memang terjaga. Actually sebenarnya kalau dalam Android ni, yang aku rasa bila kita upload ke direct Instastory dekat social media, yang terbaik adalah sama ada gunakan Samsung device ataupun kalau korang guna Pixel device. Tapi Pixel device lately bila aku guna, aku rasa macam dia ada kekurangan dari segi latency audio bila bercakap. So sebab tu buat masa sekarang kalau nak cari alternatif terbaik untuk iPhone,
memang S25 Ultra lah jawapan dia. Actually kalau nak sembang pasal kamera ni, tahun ni je ada banyak gila kot brand manufacturer smartphone lain yang ada performance yang sangat baik dari segi kamera kan. Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Pro, Honor Magic, and kemudian Pixel punya device kan, Pixel 10 series pun, even iPhone pun macam iPhone 17 Pro tu pun powerful. So mungkin tak berapa nak justify sangat lah kalau aku nak kata Samsung S25 Ultra ni punya kamera the best of all kan untuk tahun ni, sebab performance untuk gambar ni dia lebih kepada subjektif. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu pada korang dan berdasarkan apa yang aku tunjuk, gambar-gambar yang aku tunjuk dekat korang ni, S25 Ultra perform dengan sangat baik, tak kisah pada focal length yang mana sekalipun. Pada tahun 2025 ni, computational photography dia dah kira macam dah nak sampai ke dia punya peak dia lah. Yang mana kalau kita nak cuba bandingkan gambar yang diambil daripada kamera sebenar, kamera mirrorless sebenar dengan kamera smartphone ni, dia take time untuk korang nak pastikan yang mana satu adalah kamera yang sebenar. Computational photography ni dia dah level lain lah, yang membuatkan kebanyakan orang tak perlu pun menggunakan kamera mirrorless DSLR tu lagi dah. And aku percaya benda tu lah. Mungkin ada professional photographer kalau tengok video ni dia kata dia akan deny kan, kata no lah, mana boleh, tak mustahil. Ikut pada korang lah kalau korang rasa macam tu. Tapi aku sendiri dengan mata aku sendiri, bila aku gunakan, ada certain senario kalau gambar tu diambil agak susah kita nak bezakan yang mana daripada smartphone dan yang mana daripada kamera mirrorless. Dan satu benda yang paling unik lah yang terdapat pada S25 Ultra ni, of course tak lain tak bukan adalah dia punya fungsi S Pen. So S Pen ni, yes, tahun ni dia orang ada downgrade yang mana dia dah tak ada fungsi Bluetooth tu kan. So kita bila letak tripod jauh, kita dah tak boleh nak gunakan S Pen ni, button ni sebagai shutter button. Aku memang tak berapa suka decision Samsung ni, tapi aku faham lah kenapa dia orang buang feature tu. Mungkin sebab jarang kita gunakan fungsi tu lah. Sebab sekarang ni pun bila ambil gambar selfie pun mesti kita akan gunakan gesture 5 kan untuk ambil gambar. Dan pengalaman aku menggunakan S Pen ni pun sangat jarang lah. Bila aku, disebabkan dia punya sekarang screen dia pun besar semua kan, editing gambar ke apa ke, aku tak ada gunakan S Pen. S Pen ni aku hanya guna bila aku nak sign dokumen saja, sangat jarang lah. Ataupun bila aku nak share gambar WhatsApp dekat siapa-siapa, aku nak bulatkan something, baru aku akan keluarkan S Pen tu. Dan dengan pengenalan S25H tu, lagilah merisaukan aku, yang mana aku dapat rasa lah this something kat diri aku rasakan yang mana dalam few years lagi S20 Ultra punya lineup ni mungkin takkan ada dah S Pen. Yang mana make sense lah, sebab majoritinya, aku tahu mungkin ada orang yang memang selalu pakai, tapi majoritinya memang takkan pakai pun S Pen ni. Dan mungkin dengan ketiadaan S Pen tu, diorang mampu untuk buat rekaan yang maybe mungkin boleh lagi nipis ke, ataupun lebih optimize lah dari segi design tu kalau bandingkan dengan S25 Ultra ni. Sebenarnya aku merasakan sepatutnya S Pen ni diletakkan pada full lineup dia orang. Maksudnya adalah dari segi design kan. Contohnya macam Galaxy Fold 6 yang aku ada ni kan, patutnya dia orang buat lubang di mana untuk dia orang letak S Pen dekat dalam lah, sama macam S25 Ultra punya siri. Sebab S Pen ni dia sebenarnya lebih make sense digunakan pada screen yang besar, and disebabkan Fold series ada canvas screen yang besar dekat dalam ni, yalah sepatutnya dia berada di situ lah. Tapi itulah Fold 7 pun dia orang dah pergi, aku tak tahu lah apa benda Samsung fikir, tapi tu topik untuk lain lah. Malah aku nak hujahkan dekat sini. But overall, macam aku cakap, S25 Ultra ni memang terlampau sempurna, membuatkan aku takut nak buat video ni. Mungkin kalau aku rasa macam nervous sikit, itulah sebab dia. Jadi kalau nak cari kelemahan lah kan, kalau aku cuba fikir betul-betul, apa kelemahan yang ada dekat S25 Ultra ni? Dari segi software, One UI memang perform dengan sangat baik. Dari segi kamera pun, kamera dia perform dengan sangat baik. Dari segi screen dia pun terbaik kan. Even manufacturer lain pun beli screen daripada Samsung. Yes, aku tahu ada certain orang mengalami masalah lightsaber green line tu, tapi berdasarkan pengalaman aku menggunakan smartphone daripada Samsung, aku tak pernah lagi hadap benda tu. So aku pun tak boleh nak komen dengan lebih lanjut berkenaan dengan masalah tu. Dari segi bateri dia pun perform dengan sangat baik. Dari segi design dia pun nampak sangat premium. Cuma mungkin ada certain orang bila dia tengok design S25 Ultra ni, dia rasa macam boring, sebab design dia sama je macam design tahun-tahun
smartphone yang sebelumnya. Tapi dari segi practicality penggunaan seharian, tak ada masalah. Memang perform dengan sangat baik. Dan dalam dunia di mana kebanyakan manufacturer smartphone lebih tertumpu untuk nampak lebih kurang sama macam produk Apple, Samsung S25 Ultra ni menawarkan yang sebaliknya. Korang takkan nampak design yang macam Apple, korang takkan nampak software yang nampak macam Apple. So basically dia orang berdiri di atas stand design dia orang sendiri. Yang mana aku memang sangat appreciate approach daripada Samsung ni. Kalau aku nak sebuah smartphone yang nampak macam Apple, lebih baik aku invest duit aku beli Apple terus. Dan mungkin aku ada bias jugalah kot, sebab aku berada dalam ekosistem dia kan. So aku gunakan jam daripada Samsung, aku gunakan TV daripada Samsung, aku gunakan juga tablet daripada Samsung, semua benda Samsung. So dengan menggunakan aplikasi SmartThings tu, dia akan berkomunikasi di antara satu sama lain yang memudahkan lagi penggunaan seharian aku. Adakah aku akan cakap kepada korang, oh beli S25 Ultra ni kalau korang ada peluang? Yes, aku akan cakap benda tu kan. Ada peluang, korang dapat je harga jackpot, terus pergi beli. Tak payah fikir panjang, sebab korang confirm akan puas hati lah dengan pembelian korang tu. Jadi apa aku punya harapan aku untuk model S26 Ultra pada tahun depan? Memang tahun depan akan jadi sukar lah kan, untuk diorang come out dengan produk yang lebih powerful daripada S25 Ultra ni. Aku rasa kalau diorang nak buat perubahan pun, maybe diorang mungkin boleh start buat perubahan dari segi rekaan lah kot. Mungkin rekaan tu tak perlu nampak jauh sangat beza dengan S25 Ultra ni, tapi at least dia nampak berbeza lah. Aku tak kisah kalau diorang nak sacrificekan penggunaan S Pen ni untuk design yang lebih nipis ataupun capacity bateri yang lebih besar, ataupun diorang nak tambah feature tambahan extra yang unik dekat dalam ni lagi. Okay, aku tak ada masalah dengan benda tu, sebab aku sendiri pun personally memang jarang menggunakan S Pen ni. Yang ini mungkin controversial sikit, sebab aku tahu ada orang yang memang selalu menggunakan S Pen ni lah. Ini aku cerita majority yang tak menggunakan S Pen ni. So aku rasa tu je aku punya perkongsian aku untuk hari ini. Kudos untuk Samsung dengan S25 Ultra ni. Aku memang sangat puas hati gunakan smartphone ni for the whole this year. Memang the best smartphone lah yang aku pakai tu tahun ni. Actually sebenarnya aku lately dalam 2-3 hari ni aku ada rasa macam nak mencuba iPhone, to be specific iPhone Air, sebab aku rasa macam iPhone Air tu sangatlah seksi, sangatlah cantik kan. Tapi dia masih lagi dalam pemikiran lah kan. Belum lagi dalam fasa memang betul-betul decide nak beli. Kalau orang nampak aku pergi buat story ke kan, pergi TRX beli phone ke, maknanya benda tu dah terjadilah. Confirm aku beli iPhone Air tu. Jadi guys, aku rasa sampai sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Akhirnya buat juga video ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.